Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, hari ini kita berada di sebuah taman yang indah. Tapi bukan taman-taman syurga lah, taman-taman dunia. Kita bersama pendakwah-pendakwah kita, lebih kurang 20 orang pendakwah. Untuk apa? Kita bukan untuk jalan-jalan di taman ni, bukan untuk kita buat perkara-perkara yang kebiasaan orang buat di taman, tidak. Tetapi apa yang nak kami sampaikan di sini adalah kita nak menyampaikan satu misi dakwah yang kita panggil Tadabbur Street Dakwah. Jadi kita pilih taman di sini untuk apa? Kerana di taman ini kebiasaannya orang akan berjoging dan sebagainya, dan ada family-family yang bawa anak dan sebagainya. Jadi kita akan bertanyakan 3 soalan kepada mereka tentang healing, tentang Al-Quran, tentang tadabbur Al-Quran dan penyelesaian dia apa. Jadi apa yang nak kami sampaikan di sini adalah apakah tujuan Quran itu diturunkan. Jadi jom kita saksikan, kita tengok pendakwah-pendakwah kita tengok kehebatan pendakwah-pendakwah kita memberi beberapa tazkirah tentang kepentingan Al-Quran, tentang kepentingan tadabbur, tentang pentingnya hidup berpandukan Al-Quran. InsyaAllah, jom kita tengok. Ialah dengan Al-Quran. Dan Allah sebut dalam surah Ar-Ra'd ayat 28, ala bizikrillah tatma'innul qulub. Ketahuilah hanya dengan mengerti Allah hati akan menjadi tenang. Jadi bila kalau kita stres ke, kita nak hilangkan stres ke, nak healing masa ini orang pakai biasanya buat macam tu. Aku pula baca lah ayat-ayat yang kita boleh baca. Kalau nak hilangkan stres. Abang faham tak kalau kenapa Al-Quran diturunkan? Tak apa, kalau ada apa kita sikit je. Kita nak buat sikit survey, kita tanya sembang-sembang insyaAllah. Okay, firstly soalan saya yang pertama, kalau akak stres, serabut, apa yang akak punya, selalu term dia healing lah kan? So macam mana akak healing? Dia banyak sekali. Okay. Satu, bagi tu pergi jogging lah. Jogging. Saya lepas sedih dengan sebenarnya. Okay. Okay, soalan kedua, pada pandangan abang, apa tujuan utama Al-Quran diturunkan kepada manusia? saya rasa Al-Quran ni penting lah kan. Memang betul untuk orang-orang Islam ni, kalau kita nak hilangkan masalah, kita memang kena solat tu wajib kan, kena lalu pada Al-Quran. Soalan ketiga, abang pernah dengar tak tentang tadabbur Al-Quran? Tadabbur Al-Quran Tak pernah? boleh explain lah. Okay. Kitab Al-Quran ini kami turunkan penuh keberkatan supaya mereka mentadabbur. Mentadabbur tu maksudnya memahami ayat-ayat. memahami. Ini selain kita tadi, tadabbur tu maksudnya kita faham, kita renung dan fikirlah mesej Al-Quran tu untuk bukan sekadar baca lah, tapi kita buat sebagai panduan kan. Jadi tujuan utama Al-Quran bukan hanya untuk dibaca, tapi untuk kita faham dan kita ikuti, amalkan dalam hidup kita. Kita bila tengok TikTok ke kan sambil-sambil tu kan, pasal dulu pun saya pun apa pun dah tadabbur ni kan, bila kita dah start faham tu, alhamdulillah, insyaAllah lah adalah pengisian ke dalam kita punya jiwa. Soalan ketiga tu tentang tadabbur. Tadabbur ni maksudnya kita faham, renung dan fikir mesej Al-Quran. Bukan sekadar baca sahaja. Contohnya bila kita baca tentang sabar, kita kaitkan dengan ujian kita sendiri. Jadi kita tadabbur ayat sangat penting supaya Al-Quran itu jadi hidup dalam hati kita. Okay? Okay, soalan kedua saya sekejap je. Okay, akak tahu tak apa tujuan Al-Quran diturunkan kepada manusia? Apa yang saya tahulah, dia nak jadi apa, kira kita punya panduan. Okey, soalan ketiga, pernah tak dengar pasal tadabbur? Perkataan tadabbur, pernah dengar tak? Pernah. Okey, akak faham tak? Atau apa yang akak faham dengan tadabbur? Pernah dengar tu je. Lupa term je. Tafsir apa intipati isi Al-Quran tu. Inti Al-Quran. Ayat Al-Quran tu. Okey. So kalau akak ni saya nak explain sikit lah. Boleh. Firstly, kalau kita tengok dalam surah Ar-Ra'd tu, kalau surah Ar-Ra'd tu ayat 28, saya rasa akak pun pernah dengar bila Allah kata ala bi dzikrillah tatma'innul qulub. Maksudnya ketahuilah hanya dengan mengingati Allah hati akan menjadi tenang. So actually bila kita healing ni bukanlah salah kita jogging semua kan, tapi at the same time kita macam serampang dua mata lah. Maksudnya bila kita healing
jalan, jogging, kita tengok alam, kita ingat Allah. Actually it's zikrullah. So agak dapat sihat, agak dapat healing hati juga kan. Itulah. Okay, yang kedua, terima kasih luangkan masa. Okay, ni kita akan kongsikan sikit lah. Maksudnya kalau agak ada masa sebab ni secara online sahaja Kolam Dakwah ni. Tak boleh pergi mana-mana media sosial Kolam. InsyaAllah boleh je dekat YouTube pun kita ada. Boleh tengok dekat sana lah. Maksudnya dia free lah. Kita tak payah nak ada time yang allocator. Kak free kat buka. Cuma kan ini juga ada sikit buku paket lah. Alright, terima kasih. Barakallah. Terima kasih. Contohnya kalau kita baca tentang sabar, kita cuba kaitkan dengan ujian kita sendiri. Bila kita ada masalah, kita bersabar ke tak. Tapi dalam tadabbur Al-Quran tu sangat penting supaya Al-Quran tu bantu kita kan. Panduan lah untuk Betul. tiang lah untuk kita kata tak ada dah kata tondong sana. Gitu kan. Jadi terima kasihlah sudi. Sabar hati sikit untuk jawab soalan kita yang buka sendiri tadi. Ni ada buku ni dia ada lah kalau nak faham tangkap lah pasal apa benda tadabbur Al-Quran dalam buku ini diterangkan. Ada buat kenapa apa benda semua cerita tadabbur. Ni ada sosial lah sikit pasal kita boleh Ulang dakwah. memang dakwah. Kita boleh ikut tadabbur dia senang je sebab dia ada YouTube dia kan. Dia dekat rumah pun boleh pasang. Dakwah jadi YouTube dia. Okay. Oh, Alhamdulillah. First time keluar dakwah ni. Walaupun kecil-kecilan first time. Walau terpaksa rujuk skrip juga lah. Untuk nak bercakap. Tapi realitinya jumpa orang yang kami dapat jumpa orang yang sporting dan sebenarnya dia bukan buta terus lah. Jadi tak ada masalah untuk kita sampaikan. Sebenarnya kalau kita tengok tu yang tadi jumpa beberapa orang tu kesedarannya lah. Kesedaran lah sama ada dia tak cukup masa ataupun kita tak ajak. So kita kena ajak lah. Hari ini progres dakwah tadabbur, kami dapati ramai yang pernah dengar tadabbur tapi tak faham apa tujuan tadabbur tu dan apa yang dimaksudkan dengan tadabbur tu. So pada kami sangat penting asyik dakwah ni untuk sampaikan kepada orang-orang yang sudah muslim lah. Dan benda ni perlu disampaikan sebab dengan cara macam ni kita boleh approach cakap benda yang betul lah tentang tadabbur, apa maksud tadabbur dan ajak mereka untuk menyertai pelajaran tadabbur secara online. So tadi kita dapat berapa orang contohnya? Kita dapat 6. So kena cakap pula. Kita dapat 6 daripada pelbagai background. Ada peniaga, ada abang-abang, adik-adik. Jadinya kita pun berkongsi ilmu juga lah. Daripada pelbagai peringkat umur 70 lebih, ada umur 66, ada yang umur 45. Jadi kami pun banyak pengalaman dan share kongsi ilmu kita. Alhamdulillah yang kami jumpa itu Kak Syukrina cakap. Kita pula dapat daripada dia. Alhamdulillah. So tu kata akak cakap Allah ni maha adil. Kami macam akak lah first timer kan. Kita jumpa kan. Dia baca Quran tiap hari kan. Makcik-makcik tu. Cuma kita nak perjelaskan lagi. Kita katalah makcik tahu tadabbur kan. Jadi kita tegang lah. Masa tu lah kita akan selit-selitkan kan. Alhamdulillah hari ni kita dengan sahabat-sahabat ni. Kita buat satu dakwah yang santai dan sampai lah. Alhamdulillah masyarakat kita ni dia open minded, boleh terima lah. Dan saya cadangkan kita terus buat every week ke or every month ke brisk walk macam ni lah. Sambil-sambil ambil masa kita sendirilah, yang bekerja ke, yang tak ada kerja ke, ambil masa untuk tolong jumpa masyarakat dan memperkenalkan tentang tadabbur itu sendiri, supaya masyarakat kita faham.
Alhamdulillah hari ni kita berpeluang ni. Memanglah pertama kali juga ni berdakwah cara macam ni kan, bersantai-santai macam ni. Kita nampak reaksi apa yang kita sampaikan pada seseorang tu, memang ada berbagai-bagai pemahaman lah tentang kalau kita sebut tentang kepentingan Quran, nak healing tu apa benda kan. Jadi nampak ada kefahaman jugalah, cuma kita kena sampaikan jugalah, kena perbanyakkan pemberitahuan secara umum jugalah benda ni kan. Semoga dia orang boleh terbuka hati lah untuk nak menerima tentang tadabbur Al-Qurannya. InsyaAllah kita perjuangkan lah selagi kita mampu lah, insyaAllah. Alhamdulillah, selesai sudah program Street Dakwah tadabbur Al-Quran kita di Taman Bandar Enam Kota dan juga di Teluk Cempedak. Pada hari ini hampir 100 orang mad'u yang telah kita temui, kita santuni dan kita sampaikan mesej tadabbur Al-Quran. Namun dari setiap perbualan yang berlaku, jelas kepada kita bahawa masih ramai saudara-saudara kita yang belum mengenali keindahan tadabbur Al-Quran. Kita semua memikul tanggungjawab ni. Tanggungjawab untuk menyebarkan kesedaran bahawa Al-Quran bukan sekadar dibaca, tapi difahami, dihayati dan diamalkan. Hanya dengan kembali kepada Al-Quran, kita dapat membentuk akhlak dan cara hidup yang lebih baik. Kerana petunjuk Allah ada dalam setiap ayatnya. Jadi semoga usaha kecil ni menjadi langkah awal untuk melahirkan masyarakat yang lebih dekat dengan Allah dan menjadikan Al-Quran sebagai teman hidup.